Okay, Assalamualaikum. Saya ni hantar Pakistan dah lama duduk Malaysia, cakap Melayu. Dia punya location tu dia boleh pin tepi jalan. Tapi di sebenarnya tempat yang dia nak pergi tu memang kereta kita tak boleh masuk lah. Ini kereta tanah merah ni dengan kerung-kerang-kerangnya tempat dia masuk. Jadi dia kata turun tepi je lah. Turun tepi lah, dia jalan kaki, tak apalah. Tapi dia bayar okey lah RM27 daripada Terminal Central ke Gebeng, Industri Gebeng. Ini berhati-hatilah kalau kena area ni. Lampu jalan ada sikit je. Yang dekat flyover tadi, yang nak untuk patah balik tadi, tak ada traffic light. Tu tiba-tiba ada 2 biji lori lalu slow. Jadi kita kena berhati-hatilah. Traffic light tak hidup. Lepas tu jalan berlubang ditutup dengan besi. So berhati-hati. Kat sini dia punya destination ni jalan tanah merah. Ini kawasan nak buka kilang baru kot. Yang industri Petronas punya tu depan lagi tu, jauh tu tak nampak. Okey, jadi pemandu yang katakanlah dapat passenger nak pergi industri Gebeng, kemungkinan dia nak balik tu nak pergi ke tempat yang tanah merah ni. Okey, saya kena cari jalan tepi pantai lah. Cari passenger ikut tu. InsyaAllah ada pekerja resort, pekerja hotel yang nak balik rumah di bandar, yang motor rosak. Okey, selamat.